Aku duk tengok CCTV. Bawah. Punya semak. Mereka dah buat apa? Mai sini. Aku cukup. Bukan nak marah. Tapi kalau hampa duduk tempat aku, mesti stres ni. Hampa tengok. Nampak? Ni dah tak payah. Ni hang sebagai kerja hang apa? Duk mencoret kat budak-budak ni. Ha? Aku bawa mereka. Ha? Bi, kemas. Satu motor buat apa orang? Orang. Bi. Apa nak pergi pelingkup motor orang? Tukar bateri je rem. Benda boleh kemas. Bukan tak stres. Kan? Benda-benda macam ni orang cakap. Mana hampa kalau tak duduk di posisi bos, hampa tak tahu. Benda tu macam mana. Kadang-kadang kena bercakap baru buat. Sekali pukul, sekali jalan. Sekali pukul, jalan. Han nak pergi pelingkup. Nak pergi pelingkup kedai ke apa? Nak haram tu. Lepas tu barang rosak. Duit. Sekali pukul, sekali buat. Sekali pukul, sekali buat. Hampa mesti duk ingat aku ni kasar lah. Akak kau ajak dengan staff lah. Padahal dok pun. Main motor juga. Muka kena jaga. Dia kata, macam mana nak kata tak handsome tapi bersih. Lalu tak maulah muka belengar-belengar. Tak kali balik kerja, mandi, basuh muka. Mesti pakai face mask daripada Skintific ni. Kalau dok muka hari-hari, muka macam ni hari-hari kat bengkel, mesti guys minyak-minyak. Tak dengar lawan ni duk main musim hangat. Hak lelaki yang selalu duk tanya aku tu tak payah ada pitrai lah. Apa-apa brand pun pakai je Skintific ni. Mask ni. Lelaki pun kena jaga muka juga. Bukanlah kata biar hauk terus macam tu. Pakai benda ni pun tak lama. 10 minit je. Lepas pakai muka je macam mana? Baby face. Handsome. Hamba tak duduk kesian kat aku lah. Kesian lah tidur seorang-seorang. Tak ada peneman lah. Lah belum kahwin. Nanti kahwin okey lah. Tidur seorang. Sibuk hampa ni. Tidur seorang-seorang aman apa? Tak aman? Aman lah. Tidur seorang-seorang.